sabuk kat rumah. Cincin dia. $500. Okay, ini level favorite lah. Ni dia punya kosmetik. So, kita dah tu kat ujung. Hai, annyeonghaseyo. Sekarang kita nak shopping dekat Daiso. 12 tingkat. 12 tingkat. Jom kita tengok apa kita beli. Go. Let's go. Bawa dah masuk. Apa sebelah. Okay lah. Kategori aksesori fashion travel. So jom kita cari apa yang kita nak. Nak aksesori budak-budak. Comel. So ini travel. Cantiknya. Kalau macam ni kan, baju bulu-bulu macam ni, RM5,000 je. RM5,000 dalam RM13 lebih macam tu lah. Mana beg tadi? Macam beg. Ambil je lah. Dia dah letak sini. Oh, kecilnya. Can I take this? Can? Okay. Kamsahamnida. Ni stokin. Cantik weh stokin dia. Material dia tak tebal sangat. Tapi macam kualiti dia okey lah. $1,500. Hai, beli apa tu? Jangan dia malu. Stokin. Ini travel pack punya. Cantik lah. So, tak ada apa nak beli. Kita turun level 11. Sampai-sampai je, terus kita orang ambil lift pergi tingkat yang paling atas. Lepas tu baru turun satu tingkat ke satu tingkat. Sebab macam sebelum ni kita orang naik satu tingkat nak sampai ke tingkat ke-8 dah tak mampu, dah nak sampai ke 12. So tak banyak pun tapi dah angkut barang-barang. So ni kita naik lift sampai atas, lepas tu turun. So tadi kita dah 12, ini on the way ke 11 pula. Kategori tools, car dan accessory handcuff. Dia campur tools, dengan makan apa? Okay, kat sini dia mau tu barang-barang rumah yang macam besar-besar sikit lah kan. Dengan tools. Takkan nak beli tools kan nanti kena sangkut dekat airport tak boleh bawa. So kita banyak cari barang yang boleh jadikan souvenir juga. So next tingkat 10 bahagian gardening artificial flower dengan pets. Bal, kau mak mentua kau apa lagi tak cukup bunga? Kau hilang ke? Yelah kat tadi. Ni. Bal, Aizat nak kan ikan? Cuba kan? Kasi dinner pun tak boleh.
Comelnya, ya Allah. Tengok ni. Dia punya barang-barang pet haiwan peliharaan. Yang cantik weh. Menarik. Ni baju baby tau ni. Ni baju anjing. Baju anjing ke kucing ke. Cermin mata pun ada weh. Comelnya. Tempat tidur. Banyak baju. Alah baju aku. Di kasut Afiq yang kena kesian. So aku kena belikan dia ni lah. Tapi tak payahlah beli kat sini. Di Shopee. Mahal Shopee, RM20. Ni boleh RM3,000. RM9. Hai, tak kita orang. Betul-betul depan Daiso ni. Ni tingkat ke-10. So nanti malam kita nak pergi situ. Yandong Street. Okay. Lama tu zoom. Mana hotel kau dulu? Bukan hotel dulu tu, hotel kita. Oh, hotel kita situ. Okay. So kat sini pun macam tak ada barang lah best. Macam ni kat Malaysia pun ada. Level 9, camping, sports and Japanese import. Japan import. Kita tengok. Masa masuk ni kita nampak sports punya barang lah. Ada leggings, ada sport bra, ada dumbbell, ada kettlebell. Okay, lagi ni. Okay. Weh, ni jual kat TikToknya. Mahal aku baru beli hari tu. Ni, kepala. Oh. Ni tempat urut jari. Ambil lah satu, aku nak satu ni. Warna pink. Yang RM1,000 tu. Murah je RM1,000 kat shop. Masuk dah. Jadi aku beli yang ni, memang batu tau, dia bukan plastik. Ya. Yang ni Ya, betul. Beli kat Yana lah. Kalau batu kan. Itu plastik ke kak? Tengok betul-betul. Okay, dan ini barang camping. Tali apa semua ni. Barang camping. Lucy. Bakul yang boleh lipat-lipat kecil. Mahal. Kombucha dekat Daiso mahal. So kita kena beli dekat Lotte Mart. Macam tadi. Tempat tadi yang kita pergi tu. Ya. Kita sajalah nak tunjuk korang semua kan apa yang ada kat sini. Dengan mangkuk macam ni. Ni Japanese-nya ni. Japanese style dia. Okay. Jom kita turun level 8. Bath cleaning and laundry. 또한 어린이들끼리 매장 내에서 장난을 치다가 다른 고객들과 충돌하거나 시설 문을 부딪혀 다치는 경우도 발생할 수 있습니다. 어린이들이 다치지 않게 주의를 기울여 주시기 바라며 Barang-barang bilik air lah. 또 안전한 쇼핑 되시기 바랍니다. 감사합니다. Cuci. 시간이 소요될 수 있습니다. Kat sini pun tak ada apa. 가게 안내해드리고 Aku beli juga. 잠시만 양해해 주시기 바랍니다. Ni dari Jepun. Okay. Korea. Belilah sepik satu dekat level 8. So kita turun bawah level 7. Okay, level 7 tadi apa?
Interior dengan storage. Barang-barang. Lilin-lilin. Comel. The interior. Untuk kita macam hias-hias rumah. Abang sepit ni tak nak? Ni lapik tu kan. Wah, lapik ni periuk nasi panas lah. Letak je kat fridge. Boleh siapa nak buat ni. Faham? Ni storage box. Ini bukan sarung kaki budak tau. Ni sarung kaki kerusi. Nampak ni. Dia sarung kaki kerusi sebab dekat Korea kan kebanyakannya rumah dia orang rumah kayu kan, lantai. So tak naklah cala ke apa benda kan. So kerusi pun pakai stokin. Comel. Dia macam-macam jenis ada lah. Ni. Lapik ni ada. Ni jenis lapik macam ni ada. Comel. Oh, ini macam alas kaki. Tuala. Jom kita turun level 6. Level 6 tableware. Ceramic. Ini bahaya ni. Bagi budak masuk, berlari-lari. Biar kat sini kak. Ini yang tempat kita orang suka. Kita tengok ni. Yang ni kita orang suka. Sudip panjang macam ni. Dia bulat tapi dia panjang. Comel. Ini set sudu. Set sudu ni 2,000 je. Set sudu kayu. Jom kita beli. Ni tengok. Senduk ni pun comel. Ambil lah. Ini dia punya chopstick pun panjang. Comel. Lagi satu periuk ni. Ni kita nak minum Arak beras. Magoli. 14 kecil sangat kan, 16 lah. 22 comel. Wah, kak aku ni. Handphone hati-hati. Bang nak masuk tengah masak ke? Panas. Dia aku pakai api. Tak hitam tak apa. Hitam lah, tapi lama lah. Betul? Okey, satu bila? Ambil yang 18, saya 18. So, kita dah Tu ni. Tu kat ujung tu. Betul floor ni lah. Ni lah tu. Tu, ujung tu. Semua kayu. Ni yang kat rumah aku yang ni saiz ni. Ni nak beli ni. Yes. Yang ni nak beli tapi memang macam agak berat lah juga. Kan aku pun nak. Penutup dia ada ke? Tak ada tu. Tu lapik kaki dia. Cuba ambil je belah lapik tu. Oh, this one. Oh, dia punya ni plastik. Ni plastik. Bawah ni besar ni. Tak payah besar. Nampak dia punya ni. Dia tu untuk rumah kita kan? Tak, ni dia tak ada saiz ni. Lah yang ni section sudu chopstick besi pula. Comel juga. Yang ni. Semua yang kayu-kayu.
Korang yang suka pattern-pattern macam ni, boleh lah. Ini adalah span basuh pinggan tau. Cute gila. Woi. Dalam dapur. Pinggan comel-comel. Dah ke? Okey. Sekarang kita berada di level 5. Level 5 food disposable product. Ni ada snack-snack. Jajan-jajanan. Alhamdulillah. Edia. Ini kopi. Yang sedap-sedap. Oh, ni Edia Coffee punya 3-in-1. Yang ni apa? Rich creamer. Ni mocha blend. Yang ni apa? Ada 30 stick. 5,000 je. Okey lah. Dia ada kids punya tempat. Party. Ni kalau korang nak pakaikan anak patung korang baju, dia dah ada jual baju. Ramai. Korang nak hilangkan habuk kat rumah. Cincin dia. Oh, Ramai. Mainan budak. Kita on the way level 3. Okay, level 3 ni ada stationery, digital dan wrapping. Ni comel lah. Diary dia. Berbunga diary-nya. Cantik. Kad raya. Pen. Ini wrappingnya ni. Kotak-kotak hadiah. Pembalut hadiah. Ada plastik. Oh, wrapping hadiah. Clay buat ni. Clay doang. Casing phone pun ada. Beli casing phone kat sini murahnya. 16 Pro 17. Okay, ini level favorite lah. Sebab dia beauty, sanitary product, first aid. Sebab beauty ni dia ada jual makeup juga tau, skincare. Ni bath foam. Aris punya favorite. Aris suka gila suka. Ni bath foam. Hand cream. Hand cream dia macam jenis. Ni face mask. Allah. Ni dia punya kosmetik. 3,000 won. Oh. Lekat lah. Barang-barang. Skincare ada. Weh, yang ni kan famous kan?
Yang ni Dia kata dia nak ni baby shark Beli banyak. plus. 20 23. Orang ni beli banyak gila. Buka klinik ke? Tapi comel-comel dia punya. Itu haus Tengok ni. Oh, dia tak ada contoh pula yang ni. Yang benda lain ada macam ni. Dia punya plaster comel. Kalau yang ni macam mana? Macam ni. Ni lagi banyak sikit. Dia bagi tengok contoh. Kalau itik ni macam mana? Itik ni macam jenis ada. Itik lagi. Banyak Kawat. Dan selalunya yang level 2 ni yang paling ramai. Yalah sebab perempuan kan. Ini barang lama. So dia orang memang pack sikit lah. Kalau level-level lain tak banyak. Taklah ramai orang macam ni. Kan? Okay, dah habis. Kita turun ke level paling bawah, level 1. Counter dengan season. Tak. Yang orang beratur nak naik lift. Kita tempat bayar. Itu season. Macam sekarang season Valentine kan. Valentine so inilah season barang-barang dia. Bunga je lah selalu kan. Jom kita bayar. Cash, credit card, cashier. So kita bayar kat cashier. Kita akan dapat tax refund. Inilah hasil tangkapan kita. Kamu? Inilah barang kita beli. Ini saya punya. Sudah merasakan. Luka lampu. Lah, Mat kat kau. Kali kak. Ya, kat aku. Hai, kita jumpa dekat Tiandong. Habis tu. Oh ni lagi. Kelantan ke? Tangkap dia. Batu. 5,000.